Assalamualaikum, kembali dalam podcast Bushra Sembang Santai. Seperti biasa, podcast ini kita akan bawakan tetamu undangan yang akan berkongsikan pengalaman peribadi beliau dalam menyentuni jemaah umrah ataupun haji. Pastinya ada 1001 kisah yang akan beliau ataupun tetamu ini kongsi kepada kita semua untuk sama-sama kita jadikan ibrah ataupun pengajaran. Mudah-mudahan kita dapat jadi insan yang lebih baik. Dan untuk hari ini, tamu undangan saya seorang ustaz di mana mempunyai cukup luas pengalaman kerjanya. Kalau saya cerita habis masa 15 minit ni, macam-macam. Sikit-sikit saudara. Macam-macam ilmu yang beliau ada dan berasal dari Terengganu. Hari ini saya bersama dengan Ustaz Rizwan Azmi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Ini kalau saya orang Terengganu ni dah boleh jadi juru nikah kan? Boleh. Cari orang Terengganu pun boleh. Oh ya, insyaAllah. Okey, baik. Gura-gura je. Okey, baik. Ustaz, bercakap tentang Bushra Holidays tentang package umrah maupun haji. Ustaz sudah pun menyertai Bushra pada tahun 2023. Maksudnya sudah kurang lebih dalam 2 tahun lah dalam menyertai kami. Betul Ustaz? Okey. Dan dalam pengalaman Ustaz itu, dalam industri mutawif ini, apa yang Ustaz lihat yang menyebabkan Ustaz berminat untuk sama-sama menyertai Bushra Holidays? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tanya soalan. Saya sebenarnya secara peribadi, saya habis pengajian di Mesir pada tahun 2013. Okey. 2013 saya terlibatlah dengan setakat ni 3 travel lah. Adalah beberapa travel tu, dan di Bushra Holiday ni travel yang keempat lah. Okay. Jadi apa yang menyebabkan saya tertarik dengan Bushra Holiday ni, antaranya adalah sebab selain daripada CEO sendiri, dari sudut tim pengurusan di airport, bagaimana Bushra Holidays menyantuni jemaah sebelum, semasa dan selepas. Kalau kita tengok trip Bushra Holiday ni sebelum menunaikan umrah, bagaimana komunikasi staff, follow up pasport, follow up gambar, follow up bayaran dan sebagainya. Kemudian sebelum penerbangan, tim Bushra ada bergambar sekali, bagi nasihat, bacaan doa dan sebagainya. Kemudian dalam semasa melakukan umrah, tengok mutawif yang ada ni, semua memang peduli jemaah lah. Saya sendiri terlibat pada pertama kalinya dengan Bushra, ada terlibat seorang pesakit jemaah yang sudah berumur, kemudian ditakdirkan jatuh sakit. Jadi saya sebagai mutawif ni, saya nak pergilah segera kepada pesakit, tengok petugas Bushra di sana dah menyantuni. Dah pergi ke bilik, dah pergi ke tanya. Jadi saya pun alhamdulillah lah, ringan sikit tugas mutawif tu. Jadi itulah sedikit menyebabkan tertarik lah kepada Bushra Holiday ni. Betul-betul peduli jemaah lah. Sesuai dengan tagline tu, peduli jemaah. Okay, bercakap tentang hal tu kan Ustaz, sebagai pembimbing ibadah haji, apa persediaan yang Ustaz lakukan untuk memastikan jemaah haji Bushra ini mendapat bimbingan yang secukupnya? Okey. Berkaitan dengan ibadah haji ni, ialah ibadah haji ni memang satu ibadah yang perlukan kekuatan, sama ada dari sudut jasmani, rohani, emosi. Jadi antara saya bincangkan dengan beberapa pembimbing yang lain adalah kita cuba sediakan pengisian lah. Pengisian sebagaimana yang saya sebutkan di dalam kursus. Contohnya semasa di Aziziyah, semasa di Mekah, semasa di Mina, Muzdalifah, Arafah dan sebagainya. Maknanya tim kami sebagai pembimbing ni sudah meletakkan tajuk-tajuk utamanya. Antaranya tajuk manasik haji untuk meyakinkan lagi, memberi keyakinan yang mendalam pada jemaah-jemaah haji. Kemudian pengisian berkaitan dengan rohani, menggunakan kitab.
kemudian pengisian berkaitan dengan emosi, sekali dengan Dr. Fatimah Syarha. Jadi ketiga-tiga pembimbing ni bergabung dan memberi satu pengisian yang saya katakan, boleh katakan seusaha mungkin sempurnalah kepada jemaah-jemaah yang mengikuti Bushra Holidays ni. Jadi doakanlah, maknanya apa yang disusun, yang dirancang, saya sendiri sudah berusaha bagaimana bertemu dengan orang itu, orang ini, kat rakan-rakan saya daripada Buah Haji untuk hasilkan tentatif dan pengisian. Maknanya kami merujuk ramai rakan-rakan pekta yang lain, pembimbing ibadah haji yang lain ni. InsyaAllah. Dia bukan sebuah sekadar persediaan yang ala kadar lah. Dia satu persediaan yang cukup komprehensif lah. Menyeluruh tu. Okey, baik. Dan sebagai pembimbing jemaah umrah juga Ya. dah berapa kali dah Ustaz bawa jemaah umrah bersama-sama dengan Bushra? Dan ada tak sebarang pengalaman unik ataupun kisah yang macam ini kena cerita ni, ini memang tak boleh lupa? Okey. Kalau dengan Bushra ni, saya bawa jemaah umrah kali yang ketiga lah. Okay, kali yang ketiga. Kalau trip yang terbaru ni, ada jugalah kisah yang berkaitan dengan bidang saya juga tu, pengobatan Islam. Oh, alamak. Kenapa kena rukiah? Oh, takut saya. Ustaz? Ya, betul. Okey, kenapa? Apa jadi? Ada seorang hamba Allah ni, perempuan lah, sudah berumur. Jadi selesai umrah yang pertama, alhamdulillah jumpa ustaz, jumpa mutawif. Alhamdulillah saya rasa suka boleh buat mutawif dan boleh buat umrah ni. Nah, tapi bila masuk hari kedua, ketiga, nampak makin lemah, makin tu. Bila tanya-tanya, oh rupanya jemaah ni yang friendly sebelum ni banyak tanya kita pun semua rupanya sakit. Jadi saya pun pergilah. Waktu itu pergi ke bilik, baca ruqyah dan sebagainya. Alhamdulillah dibantu juga dengan rakan mutawif yang lain. Dan alhamdulillah sampai di Madinah, sampai di Malaysia, okey lah sikit katanya. Okey lah sikit. Maknanya selepas kejadian tu, saya pun berfikir tak cukup dengan jemaah umrah ni, tak cukup dengan pengisian hukum hakam saja. Dia perlu juga pengisian rohani, dengan zikir-zikir, supaya bila dia pergi sana makin kuat badan dia tu nak melawan apa-apa gangguan. Betul? Itu je lah. Wow. Itulah ada orang kata kisah nampak Kaabah pengsan lah, tak nampak Kaabah langsung lah, macam-macam. Saya tak tahulah betul ke tak tu, Ustaz. Ada kisah. Ada. Kisah tu yang naik naik flight. Tiba-tiba tak boleh nak turun. Flight tu tak boleh landed? Tak boleh turun? Orang jemaah lain semua dah turun, dia tak boleh turun. Kenapa tak boleh turun, Ustaz? Rupa-rupanya kita check, rupanya tali pinggang dia tak ubah. Astaghfirullahalazim, saya dah mula. Kenapa? Ingatkan ada apa-apa sebarang makhluk halus yang mengikuti. Rupanya memang halus betul Ustaz bagi saya. Rupanya dia punya cerita dia tak buka. Astaghfirullahalazim. Okey, faham? Okay. Jadi kisah tu tak ada lah. Tak ada lah. Tak ada lah. Masya Allah. Tak elok tak? Yang ada yang sampai menakut-nakutkan, cakap oh nanti nampak itu, nampak ni. Sebenarnya tak ada macam standard. Gurau je. Gurau je kan. Kalau niat kita baik, insya-Allah baik je. Kena fikir baik Ustaz. Ya. Dan kalau Ustaz boleh bagi sedikit panduan lah kepada bakal jemaah. Okay. Baik sama ada umrah ataupun haji yang akan melaksanakan ibadah di Tanah Suci nanti, sedikit panduan untuk mereka. Daripada sebelum. Okey. Dari sudut panduan yang pertamanya, mestilah kita survey, travel, mana-mana travel, terutamanya Bushra lah. Kita pilih lah Bushra. Tengok Google review, tengok TikTok, tengok Facebook. Cuba tengok, kalau boleh tengok kami, tengok Bushra dulu. Tengoklah yang mana. Kemudian, yang tu yang pertama, kita pilih travel yang betul-betul menjaga kebajikan lah. Antara salah satunya yang saya tengok, Tuan CEO sendiri, Encik Abdul Rahim dan Puan Zara, setiap kali nak menghantar di airport, mereka ada. Jika ada masalah, mereka selesaikan.
Maknanya saya tengok sendirilah peristiwa tu. Contoh, di airport ada yang mengadu masalah bilik tidak ada kat sana ke macam mana. CEO direct dia dengan pegawai sana, kawan dia. Okey, lepas tu bila kita dah lalui semua benda pendaftar apa semua, jangan kita fikir saya dah mendaftar ni kiranya boleh pergi terus. Tak. Sebenarnya umrah ke hajinya bila kita dah daftar perlu lagi pergi kursus, berdoa dan sebagainya. Banyak kisah lah. Ada yang sehari sebelum nak pergi tiba-tiba jatuh sakit, tak dapat pergi umrah. Ada yang dah sampai sana tiba-tiba sakit. Jadi benda tu perlu kepada persediaan yang rapi, sama ada dari sudut ilmu, jasmani, dan sebagainya. Kemudian bila kita selesai melakukan umrah, ramai yang buat persediaan sebelum umrah. Sebenarnya bila selesai umrah kena ada juga rentetan daripada itu. Selepas itu contoh pergi haji je ke, pergi umrah ke, maknanya contoh semasa kita melakukan amalan di tanah suci, pergi ulang-alik ke masjid, maka balik ke tanah kita sendiri, kita teruskanlah amalan-amalan tersebut. Jangan kata jadi malaikat 2 minggu je. Betul. Balik Malaysia, balik Malaysia kembali sedia kala. Jadi nak buat macam mana kan, sebab imam manusia ni Yazid wa yanqus kan. Jadi sebelumnya kita balik umrah, balik haji, kita cuba menjadi yang lebih baik. Itulah, saya tertarik lah yang jangan jadi malaikat 2 minggu je. Itu memang tip. Sebab kadang-kadang itu pun terjadi. Itu kalau kita cakap daripada sudut umrah. Kadang-kadang bulan puasa pun macam tu. Jangan jadi malaikat sebulan je. Maksudnya itu ialah 1 bulan tarbiyah. Sama juga macam pergi umrah, 1 perjalanan tarbiyah untuk mengajar kita, mendidik kita, dan mudah-mudahan kita boleh bawa dan kekalkan apabila kita yang ke tanah air kan. Saya tertarik yang Ustaz kata tu. Dan soalan ini di mana dikatakan pandangan Ustaz sendirilah. Bila Ustaz dah mula menyertai Bushra Holidays dan Ustaz pun dah lihat bagaimana daripada segi pengurusan dalam menjaga kebajikan jemaah khususnya. Bagaimana sendiri pandangan Ustaz tentang pengarah urusan itu sendiri? Pengarah urusan. Alhamdulillah, saya pertama kali berjumpa dengan pengarah urusan. Seingat saya di Uncle Chua. Uncle Chua ni berhadapan dengan pejabat Bushra Terengganu. Pertama sekali jumpa, rakan saya yang temukan saya, nama Ustaz Asbahani. Inilah pengarah Bushra. Saya lihat, pengarah Bushra. Bila sembang-sembang, rupanya baik-baik kita je. Tapi tengok cara bergaul dengan siapa yang jumpa dia, memang friendly lah. Walaupun saya pertama kali jumpa, tapi bila berjumpa nampak macam ada connect lah, macam dah kenal lama. Macam tu. Lepas tu banyaklah yang saya lihat, apa-apa yang CEO rancang dan buat, dia akan buat sungguh-sungguh. Bukti kesungguhan tu boleh lihat di airport, sebelum, selepas. Contoh, semasa saya uruskan jemaah yang ada masalah dari sudut nusuk untuk masuk ke dalam roda, saya telefon direct, telefon message dia, macam mana, sebab time tu slot nusuk ataupun yang isi tasrih tu tak dapat semua. Macam mana grup ni boleh dapat, grup ni tak boleh dapat. Saya pun telefon, kenapa grup ni dapat, ni tak dapat. Jadi bos telefon sendiri, CEO sendiri telefon petugas di sana. Nampak kesungguhan untuk selesaikan isu tu. Dan alhamdulillah mereka semua boleh masuk ronda ketiga itu. Okey, baik. InsyaAllah. Betul-betul cakna lah. Dia bukan lepas tangan macam dah sampai, okey lah. Tak ada sedaya upaya sebetul, semasa dan selepas. Peduli jemaah tu ada baik. Dan alhamdulillah satu perkongsian daripada Ustaz yang kita dah faham bagaimana daripada segi flow-nya bagaimana, dan juga bagaimana apabila Ustaz dah mula menyertai Bushra ini daripada segi pengurusannya, kita dah jelas, dan mudah-mudahan kita doakan semoga urusan Ustaz Rizwan dipermudahkan untuk bawa jemaah haji nanti, insyaAllah. InsyaAllah. Doakan kami, insyaAllah. InsyaAllah. Ustaz pun doakan kami juga di sini, insyaAllah. Dan bercakap tentang dah halang-halang nak ke Tanah Suci ni kan, kita nak main satu game lah. Satu game yang berkaitan dengan Tanah Suci. Berkaitan di sana. Nama game ni diberi nama This or That Challenge. Maksudnya nak yang ni ke nak yang ni? Okay.
Ustaz jangan ambil masa lama sangat untuk jawab. Dia kena sekitar selalu je. Contoh, apple atau oren? Lambat. Okey. Semula-semula. Okey, 1, 2, 3. Nasi lemak, nasi goreng? Nasi goreng. Dia kena macam tu Okey, kita main. Soalan yang pertama. MH ke Saudi? Saudi. Kebab ke nasi Arab? Nasi Arab. Taif ke Badar? Taif. Speed train ke bas? Speed train. Kurma ke kacang? Kurma. Shopping ke makan? Makan. Ramai jawab makan. Okey. Safa ke Azkar? Sofa. Ni paling penting. Dengar elok-elok. Bushra ke Bushra? Bushra. Bushra Holidays. Bushra Holidays. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Rizwan Azmi atas perkongsian pada hari ini. Semoga dipermudahkan segala urusan Ustaz. InsyaAllah ada rezeki, panjang umur. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Mudah-mudahan insyaAllah. Okey. Kita jumpa lagi semua. Pastinya selepas ini akan ada tamu undangan yang lain pula yang akan kongsikan kisah mereka, akan kongsikan sebarang pengajaran yang mudah-mudahan boleh menjadi inspirasi buat kita semua untuk menjadi insan atau individu yang lebih baik insya-Allah. Kita jumpa lagi dalam podcast Bushra Sembang Santai. Assalamualaikum.